Assalamualaikum semua anak-anak. Kita berjumpa lagi untuk tips skor A bahagian tilawah dan hadis. Untuk soalan pengajaran, setiap tahun SPM akan keluarkan soalan jelaskan pengajaran ayat atau hadis. Jadi anak-anak jangan rugi markah pada bahagian ini. Jadi teknik dia apa anak-anak? Teknik dia ialah PIH. Ingat? PIH. Apa dia P itu? P itu adalah pendahuluan. I adalah isi, H adalah huraian. Baik, untuk pendahuluan anak-anak kena gunakan perkataan kita mestilah atau wajiblah atau hendaklah sahaja. Tidak boleh guna perkataan haruslah dan janganlah sebab itu adalah negatif. Contoh soalan, jelaskan pengajaran ayat tajuk perbuatan rasuah. Jadi anak-anak mesti mulakan dengan kita mestilah ataupun kita hendaklah ataupun kita wajiblah. Kemudian sambung dengan isi. Okey, isi pun mesti positif. Kita mestilah sentiasa menjauhi perbuatan rasuah. Kemudian untuk H, teknik H, huraian, anak-anak kena tambah perkataan suka supaya untuk kerana agar. Ustazah sambung untuk jawapan yang lengkap 2 markah. Kita mestilah sentiasa menjauhi perbuatan rasuah agar mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Okey anak-anak, semoga mendapat markah penuh untuk soalan pengajaran ayat atau hadis ini. Jangan rugi markah di bahagian ini. Good luck. Jangan lupa follow TikTok YPM Mara untuk tips-tips seterusnya. Okey?